I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Guys, okay, hari ni kita ada trip ke Bangkok company trip ke Bangkok. Okay, sekarang kita berada di airport Suvarnabhumi So actually pagi tadi aku dah sampai ke Don Muang Airport. So sekarang nak tunggu geng dari Penang pula. Geng dari Penang di airport, dia orang turun ke airport Suvarnabhumi. Sekarang kena sidai ni muka-muka kena sidai. Ni semua geng-geng kena sidai Kena sidai kita. Semua tunggu geng Tapi Penang. nasib baik ada benda menarik kat depan. Mana? Ni geng-geng kena sidai semua. Semua tunggu dari geng Penang. Okay. Okay guys, sekarang hari pertama kita akan makan tengah hari Makan tengah hari di restoran apa dah ni. Kita makan tengah hari kat sini. Sekarang masih di Bangkok. Okay. So ni adalah set meal. Cukup orang tak? Kat sini Mesti korang tak habis kan? Jom tak jadi orang. Lagi kamu mapus. Betul. Makan sikit. Sini semua geng makan sikit. Mampus. Mampus sini, kita makan sikit juga. Tohak. Kita semua makan. Okay guys, ni kita punya lunch. Hari ni mesti pusing. Ada telur, ada ikan, ayam, sayur. Sampai di atas sungai. Putar Halim. Jom kita makan. Jom depan dah makan dulu. Okay guys, sekarang kita dah berada di Great and Grand, tempat aiskrim. Berada di kata Pattaya. Great and Grand. Tambah apa tu? Abang lah, boleh tak? Okay, jom kita masuk dalam. Tiket dulu. Okay, thank you. Kupon? Record. Pukul tinggi. Ni harga tiket. Harga tiket dia. Okay, ni. Mana kupon? So nak ambil aiskrim boleh? dalam ambil aiskrim. Jalan dulu. Ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu naik ke meja. Cantik ke dalam. Jangan lagi pose jalan dulu. Jalan dulu. Jom.
makan es krim dulu. Ambil es krim, Ha? tengok buat gambar. Nanti tengah makan es krim tak boleh pegang handphone. Excuse me. Kupon ambil. Oh, okay. Okay. Thank you. You want to Okay, kat sini kita dapat voucher voucher es krim. Redeem 1 scoop. Redeem 1 scoop es krim. 1 scoop. Dan ni es krim dia. Jom kita tengok ke dalam. Ni kawasan untuk ambil gambar lah. So tempat ni memang kawasan OOTD. Nak OOTD boleh datang sini. Dia berdekatan dengan Pattaya, berdekatan Pattaya City. Dulu keluar dulu lah. Ambil gambar, tengah pilih. Ambil gambar dulu. Dia jalan ambil gambar dulu. Sawadi. Bang, nanti tak tolong bang. Ada. Nampak tu. Aku ada nampak. Say hi. Sawadika. So sini dia banyak replika pada manis-manisan ais krim. Replika ais krim. Ui, tak ada tangga ke? Kan hujan kecil. Oh, ni lawa. Lawa. A few moments later. Jadi kat sini aku try ais krim pistachio So ada banyak pizza. Kapun kak. Kat sini dapat voucher, dapat free 1 scoop ais krim.
Later that same evening. Satu kalau kita nak bagi masa kat sini, kalau rasa tak nak gagu sangat atau tak nak minum alkohol tu tuan-puan, anda boleh beli barang kat 7E. Ambil barang kat 7E tu, duduk makan kat sini boleh. Kalau anda duduk kat sini tempat dia disiapin tu, kena bayar sikit lah. Kita kena beli minum dia. Sampai di Pattaya. Macam kena belilah minum dia tu, dia tak bagi lah free kita duduk tu. Ya, and then habis itu kita akan nak berhenti ni dekat Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe. Siapa nak beli macam siapa ni baju Hard Rock, nak beli siapa ni Hard Rock yang sudah ada collection tu, yang tak ada lagi yang punya Pattaya tu, boleh nak beli kat sini. Saya nak bagi masa kat sini 45 minit sampai 1 jam lah tuan-puan ya. Sebab kita masanya dah lama lagi ni, sebab nak tengok, nak ambil gambar. Ada tengok kat sana tu ada tulisan Pattaya. Okay guys, sekarang kita berada di Hard Rock Cafe Pattaya. Cafe Pattaya Beach kita berhenti kat sini, lepas tu kita tengoklah dalam ada apa. Ada baju ke apa, nak beli souvenir, dia datang sini. Usah-usah. Ni, this one. Limited edition. By week. Yeah, by week. And right now we have promotion. When you buy 2 items, we have get discount for you 15% off. And Oh. you buy 3, 15 or 50? 15, 1 5. And you buy 3, we have get discount 20. And you buy 4 or more, maximum 25%. 25%. Only your friend. Oh. Kita beli banyak dapat 25%. 24. Oh, harga ni. Itu berapa ke? 14. 1450. We have for this one, the Itu limited setengah. edition. And this one, Kalau diskaun dapat satu lebih. Diskaun dapat satu lebih, satu belas-belas kan. so these are 1 Ini dia sulam Kain dia, nipis, kan? Kain dia dalam basuh kan? kembang, Kan? Dia kecut. And this one, when you washing, you have a little bit for the top. Ya. 20%. Oh. Yeah. This one is for small size, medium size, large size, maximum for 2 liter large. After we have one size. Yeah. Kecut. baju tu abang mesti penting abang eh. Dia slim, slim tegak. Dia ikut dia punya panjang. ID for info. Dia nak pakai benda nak pakai duduk kat pokok macam ni tu. Duduk kat pokok lah. Buat minum dia. Okay guys, lepas Hard Rock Cafe ni dia punya pantai. Okay. Jadi kita jalan tepi pantai sana. Boleh. Boleh. Sini boleh pakai tangan. Apa kau? Jatuh. Mana boleh duduk bawah pokok? Ha? Berapa puluh? Rekod ni berapa puluh?
Lima bang sekarang angkat. Pakai telefon sini lagi. Dekat ni pantai Pattaya. Oh, dia ambil gambar sana. Dia ambil gambar sana. Aku dah tebak. Alamak aku nak buat mana ni? Batai tu. Pasal yang sama lebih ni. Kita dapat pilih tawar lah. Kat PD ni, dah susah lah ni. Kemah. Rumah. One hour later. Ya, sekarang kita dah berada di 7E Ni 7E viral yang 7E boat. Okay. Tengok. Ini bentuk boat. Ini sebagai viral dekat Pattaya. Sebagai boat. Okay, kita tengok street food sini. Oh, kredit. Kredit. Kredit manis. Kredit. Okay. Ni jual ayam goreng. Sana dah, sana nampak full. Orang penuh ke? Beli. Harga sama. Okay, kita masuk dalam. Tengok ada apa. Tengok design dia. Design 7E. Okay, jom masuk. Atas. Barang dia lebih kurangnya 7E lain. Cuma design dia lah special. Beli apa? Dia masuk. Appear from apa punya ni apa tak tahu lah. Beli apa? Subscribe bro. Subscribe like. Like, share. Subscribe like and share.
atas sekejap, naik atas. Ini pemandangan dari atas. Okay, dari sini pandangan luar. Kalau nak beli makanan boleh lepak sini lah. Ini dia punya view. Di luar mengalir ke bawah. Okay, Cik Azmi tengah buat video. Okay, jom kita tengok apa boleh beli. Lepas tu kita gerak pergi dinner. Later that night. Okay, malam kita pergi ke makan malam di Ame Bistro. Okay, di Pattaya, Pattaya Ame Bistro. Baik juga lah. Ikan tom yum. Apa nak tukar? Tukar boleh ha? Malam ni macam sama macam siang tadi. Tom yum. Okay. So makan dulu.